Hari ni kita akan review dia ni. Okay, jadi kalau korang tengok Acer MTK Gamer Acer Generation Edition, kotak dia tebal kotak dia tebal. Antara kotak paling tebal aku pernah tengok dalam sejarah aku main Acer Chef ni. So tepi dia macam ni, depan dia macam ni, lawa apa semua. Ini extra dia dapat ni saja bawah dia. So typically benda sama je macam yang lama punya. Tak ada penambahbaikan. So itu saja, tak ada apa. Oh, ada ni, ada manual kat tepi ni, baru perasan. So ya, mari kita tengok dengan lebih dekat. So tengok dengan lebih dekat, kita ada dua tray, iaitu tray dia punya rambut yang mengurai dan ada efek sekali. Kita akan tengok itu sebentar nanti. First kita akan tengok tangan. Jadi tangan dia lawa, nice. Efek pedang dia nice. Ok lah, kita tengok figure dia dulu lah. Ok, daripada figure dia, kita tengok memang nice, memang detail. Dari segi detail memang nice, memang bagus. Aku memang dah lama nak dia ni, tetapi banyak benda yang aku tak suka. Antaranya dia punya ini langgar dengan collar. Lepas tu dia punya rambut ni menyebabkan dia tak boleh toleh ke kiri kanan sangat. Plus ada benda tajam ni, dia nak dongak ke bawah pun tak boleh. Banyak sangat masalah. Overall dia punya dari segi artikulasi okey lah, so cuma di kepala lah. Di kepala dia masalah. Itu saja. Ni banyak tajam Ni tajam, ni tajam. Sini tajam, sini tajam. Sini tajam, sini tajam. Tajam ni tajam juga. Banyaklah benda tajam, banyak benda pointy. So tapi overall okey lah, detail dia okey, detail dia nice. Detail dia lagi satu, rambut dia suka cabut. Jadi ya lalang kita cabut, tengok detail di belakang, memang nice. Detail dia aku suka, cuma artikulasi dia tak best. Jadi dia datang dengan tangan terbuka. Dan tangan posing, maksudnya last sekali dia datang dengan tangan memegang senjata. Okay. Dia datang dengan pedang. Tak ingat nama pedang ni, tapi aku memang suka gila. Hyper Muteki memang lawa. Okay. Ini pedang tak silap masa dia tukar jadi X8 yang double tu. Aku tak ingat nama dia. Mighty Brothers Double X, tak ingat. Macam tu lah. Ini kita dapat beberapa lagi pasang rambut yang beralun. So macam dia punya finisher, macam tu lah, something like that. Finisher dia. Okay, alright. Last kali, of course, dia datang dengan ni. Korang boleh saja cabut, ada layer protection daripada segi luar dan dalam. So ada clip ni,
So ikut korang lah nak guna salah satu ataupun guna dua-dua. Dia bagi 2 kaki. So ya, ikut kreativiti korang macam mana. Detail pun kita dah tengok, aksesori pun kita dah tengok. Jadi mari kita tengok kita tengok dia punya artikulasi. Okay, first cabut dulu plastik, buang. Okay, okay, kita akan pergi ke kepala dulu. Kepala boleh kiri ke kanan banyak tu, terhalang dengan tajam di sini, plus rambut dia dan collar dia. Okay, dongak atas tak boleh sangat, dongak ke bawah pun. Di kepala aku paling kecewa artikulasi dia. Move on ke tangan. Okay, mari kita pergi ke shoulder, ke tangan sebelah. Jadi tangan dia boleh buka banyak tu untuk shoulder. Tangannya boleh buka banyak tu. Ada bicep swivel, ada double dekat siku macam tu. Apa hal jadi sini? Double dekat siku. Ada join di sini, boleh pusing, boleh naik atas bawah macam biasa as a chef. Okey, jom. Right, kepala dia sangat mengganggu lah. Okey, di badan boleh ke belakang banyak ni, ke depan banyak ni, ke kiri ke kanan boleh pusing. Okey, untuk kaki boleh ke depan jauh tu, ke belakang jauh tu, buka banyak tu. Ada thigh swivel, ada double joint dekat lutut, boleh pusing. Ada ankle pivot jauh tu dan tak jauh mana. Dan ada toe articulation, sama juga dengan ni. Cuma nak pegang dia ni tak best lah, banyak tajam. Sekarang aku akan tunjuk tutorial cara nak cabut rambut dia, nak tukar rambut yang beralun. First, kalau aku cabut je dia punya muka ni, sangat mengganggu. Dan cabut kepala dia. Lepas dah settle cabut dari segi sisi, cabut sisi yang ni, cabut yang ni, ini dia akan jadi kosong macam ni. Okay, lepas tu korang just ikut je firasat korang rasa mana yang betul, korang cucuk je. Okay, kat belakang ni ada 4 piece rambut. Okay, dah jadi 4 piece, dah jadi. Untuk sisi dia pula, macam tu. Ini pula macam tu. Jadi kita sambung balik ke kepala, ke badan dia. Alright,
Jadi kita sambung ke badan dia. Alright. Ush, rambut dia masih cabut Okay, last kali tutup. Okay, settle. Macam ni lah rupanya. Tajam di sini. Aduh. Macam ni lah kalau posingnya. Okay, size comparison, kita compare dengan SKC. So kita bagi betul. Alright, nampak gayanya lebih kurang je. Mungkin SKC tinggi sedikit, dia ni rendah sikit. Tapi kalau posing-posing tak nampak beza sangat lah, tak nampak ketara pun. Jadi overall rasa okey je. Cuma dia pendek sikit lah. Dan akhir sekali, adakah dia baloi ataupun dia tak. Macam aku mula aku tak beli sebab aku fikir artikulasi dia lopek, tak best. Memang dia tak best dari segi artikulasi. Itu terpulang kalau korang nak, kalau korang suka posing ke, korang tak suka posing, itu atas korang. Tak payah beli. Kalau korang suka posing-posing, tak payah beli, tak best pun. Tapi kalau korang peminat nak kumpul final form, macam aku memang suka dia ni, dan aku memang nak collect final form. Jadi aku memang nak tak nak aku kena beli, sebab dia ni bagi aku dia lawa. Cuma kita kena bagi dia second chance. Mungkin aku operate ke dia punya mana-mana ke area ke, nak bagi dia boleh gerak dengan lebih cun. Okay, jadi bagi aku dia baloi untuk orang yang collect final form. Tapi artikulasi dia jangan expect lebih-lebihan lah. Jadi untuk orang di luar sana, untuk nak suka posing, figure ni tak disarankan untuk korang, sebab dia ada banyak benda tajam. Plus kepala dia tak boleh kiri ke kanan sangat, tak boleh dongak mana-mana. Sini tajam, sini tajam, sini tajam, sini tajam, sini. Dua ni paling tajam. So plus mana-mana je lah, pegang macam pegang duri tau. Okey lah, sampai di situ saja. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Terima kasih tonton, dan sampai kita jumpa lagi. Bye bye.